Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi para pelajar, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz sekalian. Okey, untuk kali ini kita sudah pun alhamdulillah berjaya melepasi tahap asas ya. Tahap asas ialah mempelajari asas jawi yang terdiri daripada beberapa elemen-elemen yang telah kita sebutkan sebelum ini, iaitu formula sambungan, tiga langkah ajaib, lepas tu cara menyambung, membentuk suku kata kita telah melaksanakan sepenuhnya. Suku kata dua huruf, suku kata tiga huruf, suku kata empat huruf dan suku kata lima huruf. Yang mana dah empat dan lima sudah bukan lagi suku kata tapi menjadi perkataan. Dan kalau kita buat betul-betul di peringkat awal tadi, dalam kita telah lihat video dan kita juga sudah pun sudah pun membuat latihan dalam buku Jawi, Doktor Jawi yang telah kami bekalkan, maka insya-Allah saya dapat jamin bahawa memang tuan-tuan sudah dapat merasakan pembentukan yang mula berlaku dalam diri tuan-tuan, di mana kita sudah mula merasai dapat menulis Jawi, dapat baca Jawi, walaupun secara basic ya. Kita sudah pun at least kita sudah pun dapat mengeja 4 huruf, membaca 4 huruf dan menulis 4 huruf. Dan kita dah masuk kepada dapat membaca 5 huruf dan menulis 5 huruf. Itulah cukup hebat, cukup bagus. Okey, selepas itu sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita akan masuk kepada bahagian yang kedua sebagaimana dijanjikan, iaitu mempelajari kaedah Jawi. Okey, mempelajari kaedah Jawi. Dalam bahagian ini kita akan mula belajar tentang kaedah Jawi yang sebenar, di mana dalam peringkat awal tadi bukannya kita tidak mempelajari kaedah, tetapi sememangnya kita sudah pun memurnikan contoh-contoh yang peringkat awal tersebut supaya tidak bercampur aduk dengan perkataan-perkataan yang mengandungi kaedah. Dan semua perkataan-perkataan yang mengandungi kaedah sudah pun diasingkan ke bahagian dua ini, di mana kita mempelajari kaedah secara sepenuhnya. Mari kita lihat apakah tajuk-tajuk yang akan kita belajar nanti ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah dia tajuk-tajuk dalam bahagian 2 untuk kaedah. Okey, kalau kita dapat lihat ya, yang pertama sekali kita akan belajar suku kata 3 huruf, konsonan, vokal, konsonan. Okey, apabila kita sebut konsonan, vokal, konsonan bermaksud KVK ya, selalu kita sebutkan sebagai KVK. Yang kedua, kita akan belajar tentang perulangan vokal A, KV, iaitu perulangan vokal A dalam suku kata 2 huruf, KV. Seterusnya kita akan lihat vokal A selepas huruf K dan G. Ya. Vokal A selepas huruf K dan G seperti muka, suka dan jaga, laga. Di belakang perkataan, di akhir perkataan ada huruf KA dan juga GA. Seterusnya kita lihat italing dan ipepet. Italing ya, dan ipepet, di mana I ada dua, satu E, satu E, dan kita akan lihat macam mana cara menulisnya. Seterusnya homograf, suatu keadaan di mana kita kadang-kadang tak perasan ya, iaitu kekeliruan yang berlaku akibat daripada pertindihan dua sebutan pada satu perkataan. Ini akan kita lihat nanti ya. Okey, seterusnya suku kata pertama huruf vokal, macam mana eja ikan, emas, ayam, Ecuador, intellectual, dan sebagainya, antonasi dan sebagainya. Perkataan-perkataan yang bermula dengan huruf vokal A, E, I, O, U di hadapan. Okey, kita ajar. Okey, cara menulis huruf hamzah. Hamzah sebenarnya bukanlah satu elemen yang mempunyai pengaruh yang kuat ya. Tetapi jika tidak ada hamzah, memang akan menjejaskan penyebutan perkataan. Bila ada hamzah, tak perasan. Tapi tak ada hamzah, memang tak boleh sebut. Memang hamzah memberikan sedikit fasa di situ ya, di mana kita akan sedikit dapat menyebut seolah-olah ada suatu pembentukan pada perkataan yang akan kita sebut. Itulah peranan hamzah sebenarnya. Kita akan lihat nanti selepas ini dengan lebih jelas lagi. Kata ulang ya. Okey, ini tajuk yang agak simple sedikit. Kata ulang, bagaimana cara menulis kata ulang dalam Jawi. Huruf kaf dan qaf ya. Bagaimana kita nak tulis huruf kaf dan qaf? Apakah beza di antara kaf dan qaf? Seringkali berlaku persoalan kepada para pelajar, guru-guru dan sebagainya. Bagaimana tulis kaf dan qaf? Seterusnya kita akan masuk pada imbuhan. Kita akan belajar secara sepenuhnya bagaimana cara nak menulis perkataan-perkataan yang mengandungi imbuhan. Sebab kalau tuan-tuan pelajar sekalian, kalau lihat sebelum daripada ini kita belum lagi menyentuh perkataan-perkataan berimbuhan. Kita masih lagi dalam perkataan-perkataan biasa seperti makan, lawan,
sebut, pakai dan sebagainya. Tapi belum masuk imbuhan sebenarnya. Memakai, belum lagi kita ajar. Nanti dalam bahagian imbuhan ini kita akan ajar semua sekali. Cara macam mana kita nak masukkan imbuhan ke dalam perkataan. Dan akhir sekali ialah perkataan yang dikecualikan. Ini adalah untuk perkataan-perkataan yang dikecualikan dalam tulisan Jawi. Okey, sebenarnya terdapat lebih kurang sehingga 25 ya, up to 25 words. Sehingga 25 perkataan Jawi yang dikecualikan daripada kaedah. Kalau kita tanya kenapa dia macam ni, jawapannya memang sudah macam itu. Tidak ada kaedah untuknya. Seperti saya buat contoh di sini, seperti ada, alif, dal. Kenapa ADA ditimbang sebagai alif, dal? Tidak alif, dal, alif. Jawapannya memang sudah macam tu. Iaitu perkataan yang dikecualikan daripada kaedah. Ada lebih kurang 25. Yang ini pelajar kena tahu untuk mempelajari Jawi sebenarnya. Jadi itulah lebih kurang ya untuk semua kaedah-kaedah ini. Jadi ini adalah sebagai intro kepada bab 2. Jadi kita akan bertemu lagi untuk klik-klik yang akan datang dalam mempelajari semua kaedah-kaedah ini. Jadi jumpa lagi dalam klik yang berikutnya untuk penerangan seterusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day.